Dan saya pastilah Anwar akan cukup gembira dan memaafkan semua. Kan? BM pun tahu kalau dia kekal dalam kerajaan sampai hujung penggal, Anwar takkan buat apa-apa pun, Anwar akan memaafkan semua. Kan? Selagi lagi laporan tabung haji pun tak keluar. Korang buat PH ni nampak macam masih berharap. Mana dia berharap dah. Dia tak berharap. Anwar Ibrahim dah umum akan dedahkan laporan RCI tabung haji. Mana tiba-tiba dapat idea dia tengok ceramah Trakkan CYB? Tak tahulah, tapi orang yang yang aku dah memang plan dah masa ceramah dekat Johor tu, aku nak bawa cerita RCI tabung haji ni kan. Kan, so cucuk-cucuk Anwar sikit kan. Aku sure ada orang keliling dia dalam PH sampai kata betul-betul good idea. So tiba-tiba out of nowhere, kerajaan sebenarnya sudah meluluskan, sudah bersetuju untuk apa dia ni, mendedahkan. So yang ini sebenarnya kita nak bincang tentang lama mana lagi agaknya kerajaan bertahan, dan mungkin kita kena observe by beberapa manipulated variables yang ada untuk buat hipotesis berapa lama dia bertahan. Maksudnya bunyi saintifik sangat, aku pun tak faham. Sorry. Yelah, ada beberapa pemboleh ubah yang kita tengok, untuk kita tengok agak berapa lama dia boleh tahan. Well, okay. So let's take stock kan. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang kan. Minggu lepas panas lah, sampai cabar mencabar letak jawatan. Dia bermula saya ingat dengan Kamil Munim, Ketua AMK, yang minta supaya menteri-menteri ataupun parti BN ini keluar daripada kerajaan kan. Kemudian dia disambung pula oleh Ketua Pemuda PH pun ada juga sebut macam itu. Angkatan Muda PH pun ada sebut kan. Cuma yang banyak dipetik itu ialah teguran Perdana Menteri lah, Datuk Seri Anwar. Kalau menyerang kerajaan persekutuan, menteri-menteri patut letak jawatan. Jadi maksudnya mesej dan cabaran letak jawatan itu memang telah dirancang dan disusun di pihak PH, di pihak PM sendiri. The fact that PM kata, dan dia bermula dengan Kamil dulu, kemudian Angkatan Muda PH, kemudian PM sendiri cakap, maksudnya benda itu ialah benda yang tersusun lah. Bukannya hulur kepada PM pun tersalah sebut out of emotion, benda itu tersusun lah. Itu, so to me itu satu perkara yang kita nak kena establish lah. Kemudian kita tengok pula jawapan daripada BN lah kan. Tok Mat kata kalau disuruh saya letak jawatan, saya letak jawatan lah. Khalid Nordin pun cakap benda yang sama. Yang ini sebenarnya dia yang lantik semua kan. Cuma Zahid lagi berani lah. Lain macam Zahid berani lain macam sekarang ni. Makan sarang tebuan. Lain macam berani dia kan. Pecat sajalah kan. Kemudian bertukar-tukar pantun. Pantun Anwar tu lembut, asalkan ada muafakat. Pantun Zahid tu basically tunjuk middle finger kan? Sebab dia kata atap cuba tengok atap terbang apa boleh dibaiki, kalau ribut terus ke laut, something like that lah. So kita pun tak faham lah bahasa-bahasa pantun sebenarnya. Aku bukannya reti pantun sangat kan, tapi maksudnya retak tu memang dah retak betul lah kan. Jadi sebab itu saya pun aku troll lah kan yang lepas kabinet tu kan, senyum manis semua kan, tapi depan senyum, belakang memang asah parang lah kan, kedua-duanya sekali lah kan. Jadi kemudian berlaku
ada kabar angin dan ada konten yang mengatakan bahawa Menteri BN akan letak jawatan dengan ramai ataupun ada satu sidang media di antara BN, PN, GPS dan JRS memberi bayangan bahawa mereka akan menarik sokongan daripada kerajaan lah. Jadi memang faham lah kalau rakyat secara berterusan tanya bila kerajaan, lama mana lagi kerajaan nak bertahan kan. Aku dalam semua ni berlaku kan, aku tak terfikir pun soal nak jawab. It's not even in my interest lama mana lagi kerajaan ni nak bertahan kan. Cuma aku tersenyum cakap, Allah ni maha kaya lah. Bayangkan kalau aku tak resign, semua ni masalah aku dah, beban aku nak kena fikir macam mana aku nak buat kerja aku, tapi duk sibuk fikir pasal politik. Itu sesuatu aku tersenyum je, syukur, Alhamdulillah kan. Yang keduanya, aku duk tersenyum, orang kata agak-agaknya ceplos sekarang tidur malam macam mana kan, yang duk bermewah-mewah AMK yang bermewah, kepit duit, mungkin kepit beg ni kan, mungkin beg dia makin nipis sekarang kot kan. Jadi dia pun nak kena fikir ni kan. Jadi dia ada beberapa keadaan kan, dan dia ada beberapa kabar angin dan banyak teori kan. Teori politik ni walaupun yalah kadang tidak pernah adalah kabar angin yang boleh disahkan di Malaysia. Tapi selalunya bila ada kabar angin itu, maksudnya benda tu datang daripada sumber-sumber yang kredibel. Cuma bila disampaikan berlapis-lapis tu, versi asal tu lama-lama jadi versi lain kan. Kalau tengok Datuk Seri Zahid kan, dia kata hari ni selepas bertukar-tukar pantun semua kan, dia kata BN akan terus menyokong kerajaan ini sehingga ke pilihan raya umum depan. Maksudnya sehingga habis penggal inilah kan. Habis penggal ni maksudnya sehingga dibubarkan lah sampai pilihan raya umum yang depan. Cuba kau baca, read between the lines, apa maksud tu? Dia betul ke aku cakap kan senang chopper tidur. Between the line yang tersirat. What did he say again? Sorry. Dia kata semalam dia kata BN akan menyokong kerajaan Madani ini sehingga habis penggal, dan dia tidak mahu dikaitkan dengan cubaan tebuk atap ataupun langkah Dubai semualah. Cuba baca in between. So that means bulan pula dia nak suruh buat pilihan raya segera. Tak, pilihan raya depan, lepas pilihan raya, during pilihan raya tu memang tak berkawan lah. No, penggal kan. Penggal ini akan tamat bila? Hujung tahun depan. Hujung tahun depan, ya, itu kalau tak ada apa-apa berlaku lah. Penggal parlimen ini ditakrifkan macam mana? 1 tahun ada 3 kali. No. Maksudnya satu penggal Dewan Rakyat, satu penggal parlimen ini ditentukan daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya yang akan datang. So contohnya, kalau BN berjaya memaksa Datuk Seri Anwar untuk memanggil pilihan raya bulan 8, betul lah apa yang Zahid kata tu. Dia akan menyokong kerajaan ini sampai ke akhir penggal ini. Penggal ini kita tak ada fixed term parlimen. Kita bukan macam negara-negara sesetengah negara lain yang dia ada fixed term. Kalau 5 tahun itu daripada tarikh A ke tarikh B, kita tak ada. Penggal itu ditakrifkan ialah bila berlakunya pilihan raya yang akan datang. So maksudnya perkara itu terbuka lah kan untuk ditafsirkan kan. Open ended betul. So maksudnya tak salah lah kalau BN merancang dengan PN semua lepas satu pilihan raya negeri ke satu pilihan raya negeri, sebab it's also a question of
perception di kalangan parti-parti politik. Sebab the kingmaker ni ialah Sabah dan Sarawak, GPS dan GRS kan. So kalau GPS dan GRS merasakan selepas satu pilihan raya ke satu pilihan raya dalam siri yang sedang dirancangkan ni, nampaknya BN makin kuat dan makin menang, dan mungkin BNPN ini akan jadi kerajaan persekutuan, maka mereka mungkin kata dan okey lah, kita akan mengikut BNPN lah, because nampak gayanya dah hampir mustahil PH akan kembali jadi kerajaan. So kalau dia tarik sokongan, sebab soal BN tarik sokongan sekarang ini, dia tidak ada taring sangat. Kalau GPS, GRS dan yang apa nama ni, bebas-bebas semua tak ikut. Sebab kerajaan sekarang ada 148, tolak kita orang 2 orang ada 150, tolak BN 30, masih lagi 120 ni tak? 150 nak 30 kan, 120. Dan simple majority sekarang I think 1110 ke 111, tolak 2 orang saya dengan ni kan, 111, masih lagi ada 9 buffer kan. So kecuali lah BN dan PN berjaya menunjukkan dan meyakinkan dan juga menakut-nakutkan GPS dan GRS bahawa mereka akan menang besar dalam PRU akan datang, and it is in your best interest to take side with us now. Dia tidak mudah lah untuk BN menarik sokongan semata-mata. Itu satu apa nama ni, kemungkinan lah kan. Satu lagi kemungkinan ialah kalau contohnya keputusan di Negeri Sembilan ataupun Melaka dia tidaklah sebesar atau seperti yang diharap-harapkan oleh BN dan PN, dan BN Datuk Seri Zahid dengan kawan-kawan dia akan terus ada sokongan, ada pilihan untuk kekal sampai dibubarkan mungkin tahun depan ke sampai bila-bila lah. Sebab mereka ada satu kemahiran yang kita semua tak ada, iaitu di luar maki hamun, di depan berpeluk. Kita tak ada itu tu. Tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kita memang kalau tak setuju lah. Kalau Anwar Ibrahim buat lawak pun, kalau aku tak setuju, aku tak gelak pun, aku tengok je kan. Dia orang ni kan, belum Anwar habis hayat lagi dia dah gelak kan. Jadi dia ada satu kemahiran yang kita semua tak ada kemahiran itu kan. So pilihan itu tetap ada kepada BN dan juga PN lah kan. Itu kemungkinan kedua. Maksudnya oleh kerana keputusan PRN dan siri pilihan raya ini tidaklah membuahkan hasil seperti yang dikehendaki, maka BN kekal lah dalam sampai akhir kerajaan kan. Dan saya pastilah Anwar akan cukup gembira dan memaafkan semua kan. BN pun tahu kalau dia kekal dalam kerajaan sampai hujung penggal, Anwar takkan buat apa-apa pun, Anwar akan memaafkan semua kan. Selagi laporan tabung haji pun tak keluar kan.